Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Malaysia sekali lagi berdepan dengan satu ancaman kesihatan awam yang serius, wabak influenza A yang kini menular di sekolah-sekolah dan komuniti di seluruh Malaysia. Lebih dikatakan 6,000 pelajar dijangkiti dan beberapa sekolah sudah diarah tutup sementara. Soalannya, adakah kita akan biarkan situasi ini menjadi seperti tahun 2020? Malaysia tidak sanggup melalui satu lagi breakdown nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ya? Ekonomi kita baru saja mula pulih. Perniagaan kecil baru saja mahu bernafas. Ya? Rakyat baru hendak membina semula kehidupan selepas tempoh sukar pasca pandemik COVID-19. Jika kerajaan bertindak lambat kali ini, penularan influenza A boleh menjadi gelombang besar yang memaksakan penutupan sekolah, hilang, malah menjejaskan aktiviti ekonomi seluruh negara. Kita tidak boleh biarkan sejarah berulang, tuan-tuan dan puan-puan. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak boleh tunggu sampai angka sakit meningkat berkali ganda. Langkah pencegahan awal mesti dibuat sekarang. Antara langkah yang penting perlu diambil, aktif semula pusat kawalan penyakit berjangkit di setiap negeri. Pantau semua kluster sekolah, asrama dan laman dan taman perumahan. Wajib pemeriksaan kesihatan ringan di pintu masuk sekolah. Guru, kelas, pegawai kesihatan perlu bekerjasama mengesan tanda-tanda awal batuk, demam dan selsema. Kukuhkan kempen kesedaran awam, gunakan sosial media seperti yang saya buat sekarang ini, televisyen dan radio untuk ingatan rakyat. Pakai pelitup muka bila tidak sihat. Jaga etika batuk dan elak tempat sesak jika bergejala. Sediakan vaksin influenza di klinik kerajaan dengan harga mampu milik. Jangan tunggu rakyat mampu bayar di klinik swasta. Jadi masalah besar. Influenza A bukan penyakit ringan. Ia boleh membawa maut bagi warga emas, kanak-kanak dan pesakit kronik. Pastikan bekalan ubatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Antiviral ini seperti ubat yang ada di klinik mencukupi. Tiada gunanya tahu ada penyakit jika rawatan tiada. Langkah ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Namun, bukan mereka saja. Perlu ada kerjasama antara KPM, KDN, KP, WKM dan kerajaan negeri. Sekolah perlu diarah menyediakan plan pencegahan pelaporan kes setiap minggu. Majikan juga perlu diberi garis panduan jelas agar pekerja dan sakit diberi cuti tanpa tekanan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai penghari nasihat saya, sekarang ini kita mesti bertindak cepat. Malaysia tidak mampu menghadapi satu lagi lockdown. Jika penularan ini dibiarkan, bukan sahaja kesihatan rakyat terjejas, tetapi juga ekonomi, pendidikan dan kestabilan sosial negara pun terjejas. Ini bukan masa untuk menunggu, tapi masa untuk bertindak. Yang berhormat Menteri Kesihatan, kita pernah berjaya melawan COVID-19. Kita boleh berjaya lagi jika kita bertindak pantas dan berdisiplin. Saya menyeru Yang Berhormat Menteri Kementerian Kesihatan Malaysia supaya menjadi isu influenza A ini sebagai amaran nasional dan bertindak segera sebelum wabak ini menjadi bencana baru. Kerana pencegahan bukan sekadar pilihan, ianya adalah tanggungjawab bersama demi masa depan negara. Sila like, subscribe dan share. Kalau ada komen-komen, tak ada komen pun tak apa. Yang tak setuju dengan saya itu pun boleh komen. Saya akan baca, mungkin untuk membaik boleh memantapkan lagi persembahan saya untuk siaran saya yang seterusnya masa depan. Terima kasih. Dan bagi saya, Ted 55 butang berada di sebelah kanan saudara-saudari supaya menandakan kita mula bersahabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.